Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkongsian tentang permainan persenjataan silat Melayu ya. Jadi untuk perkongsian minggu ini kita akan berceritakan tentang keris. Jadi di tangan saya ini adalah keris latihan. Jangan berlatih guna keris betul ya. Sekali tertikam tak boleh patah balik. Jadi menurut salah seorang guru saya lah, dia pernah bagi tahu, aku boleh ajar kau 1001 cara untuk mematikan orang. Tapi tidak ada satu cara pun untuk mematikan orang yang telah, untuk menghidupkan orang yang telah mati. Kita boleh ada macam-macam cara nak bunuh orang, tapi bila dah mati boleh hidup balik tak? Tak boleh hidup balik. Jadi itulah pesanan Ibu Guru Hajah Raminton Samiun kepada saya bila saya berkunjung dan ziarah beliau di Pontian Johor tahun 1999 ya. So saya ingat sampai sekarang kata-kata dia. Aku boleh ajar kau membunuh orang dengan 1001 cara, tapi tidak ada satu cara pun untuk menghidupkan orang yang telah mati. Jadi berlatihlah dengan selamat. Jadi kita kupas sedikit tentang aksi sikit tadi lah ya. Okey. Jadi apa yang berlaku? Sekarang saya sebagai penyerang menghunuskan keris. Jadi saya acah dia dulu. Okey. Mengacah ni adalah satu kaedah untuk membuatkan lawan jadi kelam kabut lah. Jadi saya acah dan saya tikam. Jadi reaksi dia tepis serangan saya. Mesti saya dah jangka dah dia mesti akan tepis ataupun elak. Jadi dia tikam. Bila dia tikam, saya keluar daripada laluan tikaman tu. Saya gunakan bilah keris ni untuk libas ke bahagian belakang kepala. Nampak Kalau tengok dekat sikit bahagian belakang kepala, sambil tangan saya sekak di bahagian belakang siku. Nah, kalau saya tak sekak, ada kemungkinan ke dia libas balik saya? Ada, dia boleh guna keris tu untuk libas balik, ataupun dia pusing, dia tikam ke belakang macam ni. Kang. Okey. Jadi sebab tu bila saya hentak ni, sekak. Okey. Daripada sini, mata keris tu saya tarik ke bahagian belakang leher. Biasanya orang kalau kena potong di situ, dia akan berpaling lah. Jadi bila dia berpaling, ruang yang ada di sini saya masuk, saya tikam terus ke bahagian rusuk dan saya pulas. Dan insyaAllah lawan tu akan jatuh sendirilah. Okey, bangun balik. Okey, so lagi sekali. So kita tengok pada angle sini. So bila saya nak masuk tu, saya acah dulu. Dan saya tu tikam. Bila dia tikam kali kedua, saya keluar. Okey, dapat Saya keluar dan saya hentak keris tu ke bahagian belakang kepala dan saya tarik. Tangan ni tetap tahan. Dan saya tikam ke bahagian rusuk. Apa berlaku bila di dalam tu saya pulas. Kenapa pulas? Kalau kita tak pulas, kemungkinan keris itu akan lekat. Sebab bila orang sakit, dia akan mengeras. Jadi kita nak cabut keris tak boleh. Jadi kalau kata ada orang lain lagi, lawan yang lain, senjata kita dah lekat kat perut dia ni dah, ataupun dekat rusuk dia. Sebab tu kita pulas. Bila pulas, dia akan menegak. Okey. Dan kita tarik. Biasanya satu tikaman solid yang masuk, makna 7-8 inci tu, bila tarik memang lawan kita akan jatuh dan terduduk lah. Dapat Lagi satu, kalau kita tikam dan tarik, dia masih ada di situ. Ekstra yang kita boleh buat ialah kita ketuk senjata dia ataupun kita lucut senjata dia. Okey. Dan seterusnya kalau dia perlu tikam lagi lah. Itu cukup lah. Baik. Jadi itu saja perkongsian kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa video akan datang. Terima kasih.